Okey, Assalamualaikum pada semua sahabat Abang Iwan. Hari ini bersama Riun. Okey, hari ini kita menjelajah ke negeri Perak, ke Benam River Airfield. Kita pun dah lama tak bersiaran, memang dah terlampau lama. Jadi hari ini kita bersama Abang Wun, kita jalan-jalan cari makan lah. Sambil tu kita mencari pot-pot yang baik, pot-pot rahsia lah. Hari ni kita cuma berjalan dekat airstrip ni. Dia punya airstrip lah, tapi kita tak tahu apa ada dekat dalam ni. Kita tengok kemudian. Mantap. Apa Abang Wun nak cakap apa-apa? Tak nak? Airstrip ni mungkin dah lama dibina dan kapal terbang ringan pernah melakukan pendaratan ni banyak kali dah. So kita tengok apa tinggalan yang ada. Okey, jom. Mantap. Sial tu. Kita dah berada di airstrip Memang sini in 100 meters, turn left. Memang seram sikit lah sebab airstrip ni airstrip lama. Okey, jambatan lama. Kita pun tak pasti sama dia dikukuh ataupun tak lah. Jadi Alhamdulillah kita dah sampai hujung Wun. Okey, kita dah sampai berada di benak airstrip. Okey, kita nak tengok dalam ni ada apa sebenarnya. Kita tengok saja dah lah. Tengok, kita tanya dengan orang ni boleh tak? Tengok. Ada orang ke? Tak ada tak apalah, kita jalan. Cuba kau tanya dengan abang. Tak boleh jalan kot. Tengok je. Okey, kita tengok apa ada dekat sini lah. Ni tu dulu mungkin kapal terbang British zaman dulu lah. Sebelah-sebelah ni ada macam-macam. Kita tengok dulu dekat airstrip ni apa yang ada dulu. Zaman-zaman British tu sebenarnya dia buat apa dekat sini Mungkin dia larikan diri ke masa Perang Dunia Kedua ke? Mungkin ni berek lama. Ni Palu Pasir. Palu Pasir. Okey, jadi kita tengoklah. Ni airstrip dia lah. Carian ni. Okey, tanah lapang Ni macam in 200 meters, make a U-turn. Tombol lama pun Kita tengok dululah, kita jalan dulu, jom. Jalan dulu sampai ke hujung. Kita tengoklah apa ada kat sini. Banyak kerbau sini kerbau ada Ini macam kawasan dia berpasir pun Memang okey lah kalau kita nak cari-cari ke tepi ni. Lomong timah pasir di atas ni. Okey, jadi kita jalan lagi airstrip Kan banyak Jadi kawasan ni memang cantik. Memang tempat cantik lah, menarik lah. Menarik untuk kita jelajah lah. Kita ni cuma nak jelajah je, nak tengok macam mana keadaan tempat ni lah. Okey, jom. Mantap. Kita sekarang ni berada di airstrip airstrip ni dibuat daripada jalan tar lah. Okey, jadi kita nak pergi tengok dekat ujung sekali ni ada apa lah. Sudah cerita dah. Tengok penonton dari Indonesia, airstrip ni dibina menggunakan bitumin. Jalan tar lah. Okey, tapi aspal. Sini aspal okey. Bukan aspal lela lah, bukan. Okey, jadi kita cubalah tengok dekat sini ada apa Tapi banyak dia punya ni. Banyak tahi lembu lah. Tahi lembu. Ni yang ni dulu ni pam pasir pun Pam pasir. Palung pasir bukan pam pasir. Pam pasir, palung pasir. Okey. Sini mungkin zaman dulu adalah lombong biji timah. Sebab dia ada macam tasik. Kalau tasik ni memang lombong biji timah lah. Senang kita Wun. Okey, jadi kita pergi ke hujung ke apa ni Wun? Boleh lah, kita ke hujung scan terus. Okey, jom. Kita cari jalan lah. Kita cari barang. Mantap. Sahabat, kita dah berada di airstrip Okey, sini sampai hujung tu lapangan terbang lama lah. Okey, jadi bersama Abang Wun kita dah berada di airstrip ni. Kita nak tengok dulu Okey, jadi sebelah airstrip ni kita boleh tengok ada lombong biji timah lama lah. Sebab kita tahu lombong biji timah sebab dia ada tasik. Dulu kalau nak melombong timah kena ada air. Jadi bila kena ada air macam ni, memang ni tasik lah. Tasik. Ni airstrip.
Maksud dia dulu, zaman dulu, kemungkinan tempat ni adalah satu tempat yang meriah lah kiranya. Ramai orang, mungkin orang mendulang timah ke apa, semua belah-belah sini lah. Jadi kita jalan-jalan dulu, kita tengok lah apa yang ada dekat sini. Nanti kita akan up kemudian. Baik, mantap. Jadi Abang Wun tengah bersiap-siap. Dia nak cari biji timah Wun. Kau bukan nak cek biji timah Harun? Jadi Siti Fatimah. Siti Fatimah biji timah Mak Timah. Okey, jadi negeri Perak dulu memang kaya dengan hasil bumi lah. Jadi tak mustahil lah kemungkinan bukan biji timah saja dilombong kat sini, mungkin emas ke ataupun apa juga lah. Nanti kita akan cuba mencarilah, kita akan merungkai sejarah yang ada di tempat ini. Daripada temuan kita akan tahu apa benda sejarah tempat ni. Kita mungkin zaman dulu tempat ni adalah satu tempat yang sibuk. Ada kapal terbang berulang-alik daripada sini. Jadi kita akan carilah apa benda yang ada kat sini. Kita cari mungkin mata wang lah. Kalau kita jumpa mata wang Victoria, tu kita tahulah tahun 19 punya kan. Jadi daripada temuan tu kita boleh tahulah daripada koin tu, okey, tahun bila benda ni terjadilah. Tempat ni telah dijelajahi. Telah dibina lah. Mungkin ada duit Portugis. Portugis lah. Dah pelik je. Okey, jadi kita sajalah ikut Abang Wun. Kita tengok, saya hari ni relax saja. Abang Wun jadi inilah, jadi orang mencari lah, detail expert lah. Okey, baik. Tapi nama dia tak ada, kesian. Okey, baik. Okey, Wun cuba nak gali lah dekat sini. Nak tengok apa benda yang ada lah. Tanah dia ada tanah liat dah Wun Tanah liat Kolin yang buat seramik Wun. Okey. Dia sampah lah. Sampah apa Wun? Aluminium. Oh, aluminium. Okey, baik. Sampah bukannya barang berharga lah. Okey, kita cuba lagi. Jom. Okey geng. Tadi kita pergi airport yang baru, sekarang kita nak cari airstrip yang lama, yang dalam Google Map tak ada dan sekarang dihutani lah oleh pokok. Okey, jadi dulu ada kita pernah pergi ke sini dulu, Stream River, yang kita pergi pertempuran Stream River. Betul. Tu dekat jambatan tu, mungkin belah-belah sini. Kita pernah cari. Tapi kita lalu jalan sana. Rupanya airstrip ni sepanjang-panjang ni semua airstrip. Sampailah ke sana. Ni sebenarnya airstrip zaman British lah. Tapi hari tu kita tak ada tar. Tapi dia kawasan lurus. Kita sebenarnya salah sebab hari tu kita naik ke sana dah kan dia kampung. Rupanya airstrip dia, inilah dia airstrip dia. Dia betul-betul tepi. Jadi kita boleh pergi sawit sana, tepi sana dan tepi sini lah. Kita try. Okey, jom. Baik. Okey, sekarang ni kita berada di airstrip dah. Jadi airstrip ni dah jadi kebun sawit, tapi memang jalan lurus saja. Memang kita boleh try dekat sini lah. Jom, mantap. Jadi kita berada di airfield sekarang ni, tapi dah ditanam kelapa sawit dengan pokok durian lah. Jadi tak dapat barang sangat. Saya cuma dapat macam timah lah. Timah atau apa benda timah ini saja yang saya dapat untuk hari ni lah. Kita baik, mantap lah. Tapi itulah penat. Letih tak ada barang. Jadi kita skip tempat lain dulu lah. Jom. Okay, kita jumpa ada kawan kawan. Kita tengok orang kait buah sawit lah. Tak ada harta karun, kita tengok orang kait buah sawit macam mana. Ni buah sawit. Ni sawit. Okey, ni sawit. Ni cari sawit lah. Tu sawit panjang tu. Oh, tu sawit belah tu. Slim River sana bang Hari ni kita berada di tempat Abang Izamah. Dapat bang Ada duit? Duit ke? Apa tu? Oh, ni Abang Izamah dapat benda tah. Koin ke apa tak pastilah. Okey, ni Abang Izamah daripada Sabak Benam bang Okey, jadi hari ni kita berada di port Abang Izamah lah. Okey, baik. Mantap. Hari ni Abang Izamah jadi saya punya artis lah. Artis YouTube. Okey, jom kita berhenti bersama Abang Izamah. Jom. Jadi dapat satu dah East India Company 1 sen Okey, ini dia dapat dekat kawasan Kulit Kerang lah. Okey, terbaik, mantap. Ini dapat oleh Abang Izamah Cantik kondisi Abang Izamah punya barang. Tak. Jadi kita tengok apa nombor ID.
88 88. Okay, baik, mantap. So kita ada tengok satu kubur lama kubur lama, kubur yang telah ditinggalkan lah. Dekat sini kulit kerang memang melambat-lambat gunakan mati kau Ada kubur lama kat situ satu Okey. Kita jangan sekali dekat kubur lah, tak boleh. Mari kita sedekahkan al-Fatihah kepada ni lah, almarhum lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya karam. Amin. Kita dapat satu target. Kita tak tahu barang baik ke atau sampah lah. Okay, kita tengok di sini okay, jom. Okay, kita dapat satu cincin budak budak kecil daripada silver lah. Terlampau kecil halus. Sayangnya emas, rupanya silver. Boleh lah. Cincin budak kecil Okey, ini sajalah barang yang saya dapat ini. Tak banyak sangat lah barang. Mantap. Dah sampai satu tempat lagi. Dekat sini kita ada tengok seramik banyak seramik kulit kerang apa semua. Ni menandakan ada pendapatan lah. Lepas tu ada satu botol ubat lama kita akan cari kat kawasan ni lah nanti. Mudah-mudahan ada barang baik Mantap. Ada satu. Ada barang baik Okey, kita tengok apa benda barang baik Dapat satu koin tapi hancur Koin hancur. Sebab tanah dia tanah liat, jadi barang memang hancur sikit lah. Kita lihat mantap. Gimana? Ini asetnya lama ni. Lama asetnya. Lama. Kita dah gali. Tengok apa benda barang ni. Dia hancur dia lama. Besi hancur kondisi hancur. Dapat satu setengah sen zaman Victoria. Tapi kondisi hancur Tekak yang sama juga. Hancur gila. Tak. Dapat lagi duit setengah sen. Tapi kondisi teruk tapi mungkin boleh cuci lah ni. Okey, jadi kita dapat dekat kawasan ni lah. Kulit kerang punya banyak. Barang pun banyak. Situ ada, sini ada, semua ada tempat Kita baik, mantap. Lagi siling. Tapi kondisi hancur jugalah. Ni meski setengah sen lah. Balik kita akan cuci lah. Kita tengok macam mana kondisi dia Baik, dekat sini juga. Banyak lagi kita nak scan lagi sini. Sampai ujung-ujung sana Okey, jom, mantap. Pot dara. Mantap. Saya jumpa satu ni paku tembaga Mungkin paku apa benda ni kita tak pasti lah. Kita simpan paku tembaga Mantap, paku tembaga satu. Mantap. Assalamualaikum pada semua subscriber Abaiwan. Okey, inilah hasil Abaiwan untuk hari ini. Okey, jadi hari ini tak berapa ada barang lah. Jadi kita masih berada lagi di kawasan negeri Perak. Okey, esok kita akan terjah ke tempat lain lah. Okey, ini untuk hasil kita selama sehari bersama Abang Won lah. Jadi hasilnya tak seberapa banyak, koin pun hancur hancur berderai, tak ada yang cantik Ini je macam ni. Ini mungkin setengah sen. Nah, ini satu sen Victoria lah. Tadi cuma Abang Zama dia yang dapat cantik koin. Nah, macam saya tak dapat yang cantik, dapat macam gini lah. Jadi koin-koin macam ni apa perlu kita buat? Kita tak payah buat apa-apa lah. Maksudnya kita simpan dalam kotak, lepas tu kita timbang kilo, jual dekat besi buruk Yang ni semua ni tembaga. Bila tembaga ni boleh mendatangkan duit lah. Okey, jadi terima kasih dah selamat menonton pada semua. Nantikan episod kedua kita di negeri Perak Baik, mantap.